Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita memulakan insya-Allah kuliah bulanan kita insya-Allah pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Moga-moga insya-Allah keberadaan kita dalam majlis ilmu pada malam ini mendapat keridhaan Allah SWT. Di samping alhamdulillah malam ini malam Jumaat, seperti biasa sebelum kita mulakan kuliah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Setelah itu kita akan baca 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, mengambil daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma hdina wa yassiril huda lana. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'd, yang dikasihi dan hormati adik-adik jawatan kuasa surau, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, pelajar-pelajar mati, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan, mengangkatkan, menzahirkan syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah SWT, kerana dengan limpah rahmat Allah, limpah kasih sayang Allah SWT, kerana dengan hidayah, petunjuk, taufik daripada Allah SWT, alhamdulillah kita masih lagi diberikan ruang dan peluang oleh Allah SWT untuk kita berada lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan kesempatan ruang yang Allah berikan, moga-moga kita tidak mempersia-siakannya. Lebih-lebih lagi kita, umat kita yang sedang menuju kepada pengecilan angka, besar angka, pengecilan tempoh. Angka dia pergi besar, 60, 70. Tapi tempoh untuk kita berada di atas muka bumi ini sebenarnya dia adalah sedang mengecil. Jadi moga-moga insya-Allah dengan ruang yang ada ini, maka kita ambilkan kesempatan dengan kita banyakkan insya-Allah mengingati Allah SWT, banyakkan kita muhasabah diri kita, menghitung diri kita ini. Kerana saya teringat balik dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang selalu saya bacalah bila kuliah-kuliah begini, lebih-lebih lagi kuliah bulanan kita ini. Kerana Rasulullah SAW menyebut, ialah hadis sahih menyebut, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Kayyis, tu ibu-ibu kalau sebut Al-Kayyis tu mungkin perasan, mungkin terlupa, tak ingat. Alif lam ka yasin, atas ya tu ada syaddah. Al-Kayyisu, orang yang cerdik. Orang cerdik. Siapa orang cerdik ni? Mandana nafsahu, orang yang sentiasa menghitung diri dia. Itu orang cerdik. Bukan orang cerdik pandai semang pandai. Orang cerdik, orang yang sentiasa menghitung, muhasabah dirinya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal untuk hari selepas kematian dia. Sebab lepas mati hidup balik. Maka dia bersedia. Bila dia muhasabah, dia melihat segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri dia, maka dilakukan pertambahan dalam bentuk segera. Dia tak tangguh-tangguh dah, dia tahu aku banyak lagi hubungan dengan Allah aku ni, sembahyang aku pun tak berapa nak clear lagi, sembahyang jemaah aku pun mungkin hanya beberapa waktu, tapi kalau boleh aku nak rebut setiap waktu. Setiap waktu aku tak mau tinggal jemaah, sembahyang berjemaah, kerana dia tahu kelebihan-kelebihan sembahyang berjemaah itu dengan 20
pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia melihat lagi dalam ruang yang ada, menghitung hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia. Terus dia mengambil tindakan, dia beramal. Maka sudah tentu amal yang dia lakukan mesti amal-amal yang soleh. Sebaliknya wal ajiz, orang yang lemah. Orang lemah tu dia tak cerdik ya. Pasal apa? Pasal apa dia tak kata lemah? Sebab akal yang Allah bagi dia tak guna. Hak tadi orang cerdik dia guna akal dia untuk memikirlah, untuk menghitung diri dia. Sebaliknya orang lemah manittaba'a hawahu. Dia orang yang lemah, dia tak payah fikir panjang. Dia ikut hawa nafsu dia. Bila ikut hawa nafsu dia, apa saja kehendak nafsu dia, maka dilakukannya. Bayangkan kalau hawa nafsu tu, innan nafsa la ammaratun bisu. Allah kata, sesungguhnya nafsu ammarah itu dia membawa kepada keburukan. Tu. Jadi dia, dan sebaliknya di samping dia mengikut hawa nafsu, orang yang lemah ini watamanna 'ala Allahil amani. Dia bercita-cita terhadap Allah sebagai satu cita-cita. Banyak angan-angan dia. Yang saya pernah sebut di sini. Nak buat yang nu, aku nak baca Quran kalau boleh tiap-tiap hari. Lala tak baca juga, setahun dah tak baca Quran. Tu benda terkalik tu lah. Jadi moga-moga insya-Allah dalam ruang yang ada, alhamdulillah malam ini kita dapat bersama-sama, khusus kita akan bercakap tentang apa ibadat kita, sembahyang kita, dan malam ini kita berbalik kepada kitab kita Hidayatus Sibyan, petunjuk kepada kanak-kanak, pelajar-pelajar lah, di peringkat permulaan. Di mana kita baru-baru ni dah pada muka surat 22 tu, tapi oleh kerana sebulan sekali kena ingat juga lah untuk kita bergerak. Di mana pada paragraf yang ke baris yang keempat itu paslun. Dia kata pasal. Nak tengok muka surat 22. Paslun, baris yang keempat tu. Paslun, bermula sembahyang sunat itu beberapa bahagi. Dah kita bincang dah itu. Sebut kata sembahyang sunat ni ada beberapa bahagian. Maka yang pertama dia kata, setengah daripadanya, setengah daripada sembahyang-sembahyang sunat tu, ialah dia kata setengah daripadanya sunat rawatib. Rawatib. Rawa alif taba. Rawatib. Dia kata, iaitu bila sebut kata rawatib ialah sembahyang-sembahyang yang mengiringi waktu. Sedikit saya ambil untuk kekuatan kepada kita. Itu kita baca macam tu. Tapi kita cuba merujuk daripada karangan-karangan para ulama berkaitan tentang sunat rawatib ini. Di mana dia kata sembahyang sunat rawatib ini ialah sembahyang sunat yang dikerjakan mengiringi sebelum atau sesudah sembahyang fardu yang 5. Itu jelas. Itu dia panggil rawatib. Itu dia kata. Jadi kita tengok sini, dia kata bahwasanya sembahyang sunat rawatib ni dalam kitab kita, dia kata setengah daripadanya ialah sunat rawatib. Bagi apa? Bagi fardu yang 5 waktu, iaitu 2 bahagi. Bila sebut kata sunat rawatib tu ialah dibahagi pula kepada 2 bahagian. Satu, dia kata pertama rawatib yang muakkad. Rawatib yang muakkad. Rawatib yang dituntut. Rawatib yang muakkad. Dia kata apa dia yang muakkad itu? Dia kata pertamanya, dia kata jadi rawatib yang muakkad iaitu 2 rakaat dahulu daripada fardu subuh. Kita faham dah. Itu muakkad. Dituntut untuk kita buat sunat rawatib ini. Dia kata pertama rawatib yang muakkad iaitu 2 rakaat dahulu daripada subuh dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur. 2 rakaat dahulu daripada zuhur itu juga dituntut. Dan
2 rakaat kemudian daripadanya. Kemudian daripada dia. 2 sebelum, 2 selepas dari segi zuhur. Nah, kemudian 2 rakaat kemudian daripada maghrib. 2 rakaat lepas maghrib. Kita baca ni, semua saya peringat ya. Dan 2 rakaat kemudian daripada Isya. Nah. Dan 2 rakaat daripada Isya. Dan dia kata itu di antaranya, dan dia kata witir. Tu yang dituntut tu. Muakkad tadi sunat selain daripada rawatib tu, dia kata ada yang muakkad. Lepas tu dia sebut lagi, dan witir iaitu sekurang-kurangnya 1 rakaat dan sekurang-kurang akmalnya 3 rakaat. Sesempurna elok paling sempurna tu 3 rakaat. Tapi boleh tak witir 1 rakaat? Boleh. Tapi yang maknanya yang tersempurnanya akmal itu, dia kata yang sempurna eloknya, dia kata ialah sekurang-kurangnya 3 rakaat, maka 5 rakaat, maka 7 rakaat, maka 9 rakaat, maka 11 rakaat, iaitu sebanyak-banyaknya. Dia tak boleh buat witir sampai 11. Buatlah, tapi eloknya 3. Boleh buat tak 1? Boleh. Jadi maknanya kita bercakap tentang witir sebab tu, selepas kita Malaysia, kalau bukan luar Ramadan apa, kita sembahyanglah witir. Di antaranya kerana dia masuk dalam muakkad. Sebab dia bercakap tentang rawatib tu mengiringi waktu tu, yang muakkad tu tadi dia sebut. Dan dia kata waktunya kemudian daripada sembahyang fardu Isya. Nak buat witir kena lepas Isya. Jangan pergi sembahyang witir waktu lepas maghrib. Bukan waktu dia. Waktu dia lepas sembahyang Isya. Keduanya rawatib, yang ghairu muakkad. Dan terlain daripada rawatib tadi, ada termasuk rawatib mengiringi waktu tu, ada antara dia termasuk juga ialah selain daripada mengiringi waktu sembahyang subuh, zuhur, kemudian maghrib, Isya, dikaitkan dengan juga witir. Tu maknanya yang dituntut. Apa dia witir Ustaz kira rawatib juga, sebab dia juga ada kaitan dengan waktu. Pasal nak buat dia mesti lepas waktu Isya. Tak ada orang tanya dah. Pasal apa witir ni pula Ustaz kait dengan sedangkan mengiringi waktu tadi. Dia pasal dia ada kaitan witir tu. Itu. Dan dia kata yang kedua, keduanya rawatib yang kedua yang ghairu muakkadin, yang tidak dituntut. Tidak dituntut, tapi tetap dalam kategori sunat. Tak buat pun tak apalah, tapi kalau buat tak salah. Yang tidak dituntut, dia kata apa dia, iaitu rawatib yang ghairu muakkad, iaitu ditambah 2 rakaat daripada fardu zuhur. Tadi hak muakkad buat dahulu zuhur 2 ya, tapi kita pergi tambah pula 2 rakaat lagi sebelum zuhur, jadi 4 sebelum zuhur. Jadi itu dia kata tidak maknanya tidak dituntut itu, iaitu ditambah 2 rakaat dahulu daripada fardu zuhur dan 2 rakaat daripada kemudian daripadanya. Zuhur, untuk zuhur boleh tambah lagi. Kalau tadi dah kita buat 2 sebelum, 2 selepas, tambah lagi 2 sebelum, 2 selepas. Jadi berapa? Jadi maknanya 8 rakaat kita boleh sembahyang untuk zuhur. Tapi 4 belakang tu, 4 yang kedua tu adalah ghairu muakkad. 4 yang dituntut itu, buat sebelum, buat selepas. Buat lagi sebelum tu, 2 lagi tambah sebelum, selepas, jadilah 8. Campur dengan zuhur 12. Tu dia Ustaz. Saat ni kita tengok, saat ni saya tengok apa yang
kelebihan dia. Padahal kita tengok dalam kitab kita dulu. Kemudian dia kata itu di antaranya. Maknanya dan 4 rakaat dahulu daripada asar. Ghairu muakkad. 4 rakaat sebelum asar. Jangan buat lepas asar lah. Tidak dituntut. Tapi maknanya tak apalah. Dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib. Ini kita tak buat pun. Dahulu daripada maghrib tu 2 rakaat. Yang dituntut ialah selepas. Tapi boleh buat. Dahulu daripada maghrib. Dan 2 rakaat dahulu daripada Isya. Dan dia kata rawatib, dia kata Jumaat itu seperti Zuhur juga. Seperti Zuhur juga. Boleh kita buat. Maknanya sebelum Jumaat dan selepas Jumaat. Ada rawatibnya. Maknanya tak salah. Pasal setengah daripadanya habislah tu kita bercakap. Cuma saya nak ambil balik sunat rawatib ni. Tentang apa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kita tengok daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bila bercakap tentang sunat rawatib ini, sunat-sunat mengiringi waktu ini, kita tengok sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim daripada Abdullah bin Umar, atau dikenali dengan Ibnu Umar. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, riwayat yang lain, dia tak mentionkan Abdullah bin Umar. Dia tulis Ani bin Umar. Ibnu Umar maknanya Abdullah bin Umar. Ani bin Mas'udin. Tahu dah Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar ialah Abdullah bin Umar. Ini dia terus tulis. An Abdullah bin Umar qala hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'da az-zuhri wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-isya'i wa rak'ataini qabla al-ghada. Jadi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, daripada Abdullah bin Umar telah berkata, pernah aku sembahyang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum Zuhur. Ni Abdullah Umar kata, maknanya ini adalah merupakan amalan Rasul. Buat Rasul. Siapa tengok? Abdullah bin Umar tengok. Dia kata, aku sembahyang bersama Rasulullah 2 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat sesudah Zuhur, 2 rakaat sesudah Maghrib, 2 rakaat sesudah Isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tu kita bercakap tadi, tu yang dia masuk sebagai muakkad tadi. Hak lain-lain tu sebelum Maghrib apa tu dikira sebagai ghairu muakkad. Hak ni yang Rasulullah buat. Jadi kita satu yang disebut. Kita tengok pula hadis yang kedua daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha. Rawahul Bukhari Muslim. Itu dia kata daripada Ibnu Umar berkata, pernah aku sembahyang bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum Zuhur dan 2 rakaat sudahnya. Itu jelas maknanya apa yang kita lakukan, yang kita faham tadi. Selain daripada disebut sebagai sembahyang sunat, ini yang telah dilakukan oleh Rasul SAW. Kalau kita tengok, itu hak yang muakkad. Kalau kita tengok yang ghair muakkad pula, ada tak hadis-hadis? Ada pun. Ada pun. Iaitu dia kata ghairu muakkad ini, sunat ghairu muakkad ini sunat yang digalakkan oleh agama, tapi tekanan galakkannya tidak sekuat galakkan seperti sunat muakkad, kerana ibadat jenis ini tidak selalu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata Rasulullah tak buat, tak yang tidak kurang dituntut tu, Rasulullah buat juga, tapi tak selalu. Hak muakkad tu yang selalu.
Bila kita mai tu kadang-kadang kita tak buat langsung. Bukan tak lalu tak buat. Sayanglah tu kan. Macam 2 sebelum Zuhur, 2 selepas, sebelum subuh. Itu selepas maghrib, selepas isyak. Ni hak orang muakkad pun ada. Kita kalau tengok mana dia yang apa orang muakkad ni, iaitu dia kata daripada Abdullah bin Mughaffal an Abdullah bin Mughaffal qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghribi thumma qala fis salisati liman syaa. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari menyebut bahwasanya daripada Abdullah bin Mughaffal telah berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sembahyanglah kamu sebelum maghrib, iaitu sembahyang sebelum sembahyang fardu maghrib. Sembahyanglah kamu sebelum kamu sembahyang sebelum maghrib. Kemudian baginda bersabda lagi kali ketiga untuk orang-orang yang menghendakinya. Dia ada 5 insya-Allah. Tapi Rasulullah sebut 2 kali lah. Sembahyang belum maghrib. Bagi siapa yang ada. Mana siapa tak ada. Tak payahlah. Tu dia katakan masuk dalam muakkad. Tapi selepas maghrib jelas tadi. Jadi supaya kita tak bertengkang. Jangan kata tak ada hadis. Pakai pakai cedok dia lah. Itu apa yang ada kepada kita untuk kita nak memahami bahwasanya apa yang begitu juga kalau kita tengok sembahyang subuh. Hak ni lagi kita cuba amalkan. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga merupakan hadis yang sahih. Hak ni daripada Sayyidatna Aisyah. An Aisyata lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atainil fajri. Daripada Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan di mana tidak ada sembahyang sunat yang lebih dipentingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tentang kepentingan ni. Dia kata, tidak ada sembahyang sunat yang lebih dipentingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada 2 rakaat, iaitu 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat subuh itu sembahyang sunat fajar atau sembahyang sunat subuh. Rasulullah memberi penekanan di situ. Tu kita. Jangan kita tak sembahyang sunat subuh. Sedangkan Rasulullah dia cukup bagi tumpuan tu. Kita sembahyang subuh, bangkit sembahyang subuh aja. Sunat dah. Nak sunat apa? Bangkit matahari naik bukan dekat subuh. Lebih pada subuh gajah lah. Daripada subuh gajah. Tak ada gajah berbangkit awal daripada kita. Tak nak sembahyang sunat macam mana kita bangkit awal sedikit sebelum subuh kita dah bersedia. Tambah nanti kita isi, nanti kita sebut tengok kelebihan sembahyang selain daripada sembahyang tahajud. Itu di antaranya, di antara sembahyang sunat yang dikehendaki. Dan sikit saya bagi lagi kekuatan tentang sunat rawatib ni, iaitu di mana Rasulullah SAW menyebut ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin. Dia kata sintai 10 raka'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannati au illa buniya lahu baitun fil jannati arba'an qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla salatil ghadati. Rawahu Muslim wa Abu Dawud an Umar. Itu di antaranya. Dia menyebut bahwasanya tidak ada seorang muslim, seorang Islam yang bersolat bersemayang kerana Allah semata-mata
pada tiap-tiap hari 12 rakaat tatawwu'. Hak tadi ni hak muakkad. Tu, 12 rakaat dia kata. Tidak ada seorang muslim yang bersolat kerana Allah semata-mata pada tiap-tiap hari 12 rakaat tatawwu' selain daripada solat-solat fardu yang 5, melainkan dia tu yang dia semayang tadi ni, 2 maghrib lepas maghrib, 2 selepas Isya, 4 dalam zuhur sebelum selepas. Itu di antaranya. Maka dia kata apa yang Allah buat, melainkan didirikan oleh Allah baginya sebuah rumah di dalam syurga. Iaitu apa dia? 4 rakaat zuhur, 2 rakaat, 4 rakaat zuhur, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah Isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud daripada Umar Habibah. Maknanya tu kelebihan tu. Tiba-tiba kita tak semayang, saya. Kelebihan Allah binakan rumah. Tak payah Ustaz, kami rumah ada. Itu cerita dunia. Allah, itu di apa yang adalah. Saya bagi itu beberapa perkara untuk kita bercakap tentang sunat-sunat rawatib. Kita ambil kira lebih-lebih lagi yang melibatkan rawatib yang muakkad tadi. Saya ulang balik. Hak yang rawatib muakkad tu 2 rakaat dahulu daripada subuh, 2 rakaat dahulu daripada zuhur, 2 rakaat kemudian daripada zuhur, 2 rakaat kemudian daripada maghrib, 2 rakaat kemudian daripada Isya, dan juga witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat ataupun sempurnanya 3 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Keduanya rawatib yang tidak muakkad itu, iaitu ditambah 2 rakaat dahulu daripada zuhur, 2 rakaat kemudian daripadanya, dan 4 rakaat dahulu daripada asar, dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib, 2 rakaat dahulu daripada Isya, dan rawatib Jumaat itu seperti zuhur juga, dan setengah daripadanya. Apa dia lagi? Itu kita bercakap tentang rawatib, dan lain daripada tu sunat apa lagi? Tu dia kata setengah daripadanya sunat duha. Sunat duha, sekurang-kurangnya. Dia kata sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya 2 rakaat, dan sebanyak-banyaknya lagi yang terlebih dia kata afdalnya 8 rakaat. 8 rakaat duha. Daripada 2 buat sampai 8. Saya buat 2 ya Ustaz. Tak apa buatlah. Jangan tak buat lah tu. Sebab benda-benda yang ada ni. Jadi apa saya cuba tunjuk apa sembahyang sunat duha ni. Apa yang ada pada kita kelebihannya. Tanda-tanda dia lari dia banyak. Okey, kita tengok di antara sembahyang sunat duha ini, hadis yang menyebut kita sembahyang sunat duha ini boleh dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Tuan-tuan, kalau boleh kita ni yang apa pencet-pencet yang tak ada apa untuk kita mengisi ruang yang ada.
Dia kata dengan tiap-tiap rakaat satu salam. 2 rakaat satu salam. Jadi dia kata waktunya ialah mulai berapa waktunya? Waktunya ialah mulai daripada tinggi matahari segala hingga tegak matahari itu berakhirnya waktu semayang duha itu. Apabila masuk waktu zuhur. Tu. Lepas waktu jangan lepas zuhur semayang sunat duha pula. Ada masalah. Sebuah hadis Rasul SAW daripada Zaid bin Arqam menerangkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, sembahyang duha itu bermula ketika telah panas matahari. Maknanya tu apa cerita tu naik matahari tu, tu yang kita kata naik matahari tu biasanya selepas setengah jam. Kalau waktu naik matahari itu kita sembahyang sunat syuruk. Tu naik matahari. Tapi kita telah cakap tentang duha. Sembahyang sunat duha ini dikatakan juga sembahyang sunat awabin ataupun sunat taubat itu adalah orang-orang yang ingin bertaubat dari segala perbuatan dosa dan ingin kembali kepada Allah. Terdapat beberapa buah hadis Nabi yang menerangkan suruhan Rasulullah untuk melakukan sembahyang sunat duha. Dan juga hadis-hadis menerang kelebihan keutamanya. Di mana Rasulullah SAW menyuruh untuk kita mengerjakan sunat duha ini. Dan satu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyamin salasati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atai ad-duha wa an utira qabla an arquda, rawahul Bukhari wa Muslim. Ini satu yang Rasulullah sebut. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah sahabat aku pernah sahabatku Nabi SAW berpesan kepada aku supaya, ni sahabat Rasulullah cerita, Rasulullah berpesan kepada sahabat Rasulullah ni, Rasulullah pesan apa? Berpesan kepada aku supaya berpuasa 3 hari tiap-tiap bulan. Tiap-tiap hari 3 hari tiap-tiap bulan. Allah no, kalau kita boleh buatlah puasa tiap-tiap hari 3 hari tiap-tiap bulan. Sebulan ada 4 minggu. Kalau kita boleh buat tu, yang kita nak buat lebih lah tu, Isnin dengan Khamis. Kita nak buat kalau 2 kali 4 8. Ni Rasulullah kata 3. Dah saya 3 pun tak buat kan. Tak apa, kita cuba. Ni Rasulullah pesan kepada sahabat. Dia kata, maka Rasulullah berpesan apa? Supaya berpuasa 3 hari tiap-tiap bulan dan bersemayang 2 rakaat duha, dan supaya aku bersembahyang witir sebelum aku tidur. Tu di antaranya sembahyang witir, sembahyang duha. Tu Rasulullah pesan kepada sahabat radhiyallahu anhu. Allah, kalau kita boleh ambil sembahyang puasa 3 hari sebulan, sembahyang duha, kemudian sembahyang witir sebelum tidur. Itu ni apa yang ada. Di antara kelebihannya, Rasulullah SAW sebut kelebihan sembahyang duha ni. Pertama di antaranya Rasulullah menyebut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man hafadha ala syuf'ati duha ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri, rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, menyebut apa? Barang siapa yang mengerjakan solat duha dengan berkekalan, dia buat tu makna sepanjang hidup dia lah, dengan istiqamah dia buat, maka Allah SWT akan mengampunkan dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Allah, ampun dosa Allah. Kemudian di antara yang lain kelebihan solat duha, di antaranya Rasulullah menyebut salatul duha tujlibur rizqa wa tubqil faqra wa la yuhafidhu ala salatid duha illa awwabun. Bermaksud
Solat duha mendatangkan rezeki dan menolakkan kefakiran, fakir. Datang rezeki. Tu kita nak baca ada Allahumma inna duha duhauka. Nah. Wa in kanirna wa in di antara doa wa in kana rizqi fis sama fa anzil wa in kana fil ard fa akhrij wa in kana haraman fa tahhir wa in kana mu'assiran fayassir wa in kana ba'idan faqarrib. Minta Allah datangkan rezeki, hak duduk dalam bumi berkeluar, hak jauh mai dekat. Kalau haram disucikan, kalau sukar dipermudahkan untuk mendapat rezeki dalam doa duha tu. Saya baca tu, saya ambil petikkan ni doa-doa tu, saya petik-petik lah. Bukan nak bagi secara ni, maknanya ibu-ibu yang kita duk buat dah pun. Tu apa yang Rasulullah sebut akan diberikan. Allah akan mendatangkan rezeki dan menolak kefakiran, iaitu miskin, dan tidak ada yang akan memelihara solat duha kecuali orang-orang yang bertaubat. Orang nak buat duha ni bukan senang, no? Kecuali orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Jadi kita banyak, bila kita boleh buat main duha itu di antaranya, dicukupkan keperluan harian. Tu dia lagi kebal. Dah otak saya duduk main duha tak pernah cukup. Ni cerita ni ya, Rasulullah sebut, di mana daripada Abi Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allahu azza wa jal. Makna hadis ni hadis qudsi. Bila Rasulullah sebut ya qala Allah, ya, itu hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jal, Ibni Adam la tu'jizanna an arba'a raka'atin fi awwalin nahari akfika akhirahu, rawahul Hakim wa Tabrani. Daripada Abi Nuwas radhiyallahu anhu, Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda dengan sabdanya, Allah berfirman, tu maknanya hadis qudsi, wahai anak Adam, Allah kata, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat solat pada waktu permulaan siang. Maknanya solat duha, jangan kau malas, Allah kata, di permulaan siang buatlah. Walaupun tadi kita kata sembahyang duha tu bermula daripada 2 rakaat, tapi Rasulullah sebut kita buat 4 rakaat. Kalau siapa yang ada lah, maknanya tu dikatakan sunat tu. Jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat solat pada waktu permulaan siang, itu sunat duha. Pasti akan aku cukupkan keperluanmu pada petang hari itu. Sampai petang Allah cukupkan. Allah tu maknanya rezeki ibu-ibu, ayah-ayah, kelebihannya. Jadi kita ambil lah peluang dan ruang itu, no? Banyak lagi yang dikata. Dan apa solat duha ni merupakan apa sedekah daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan sabdanya, yusbihu ala salama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa naha 'anil munkari sadaqah wa yajzi min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Daud. Yang menyebut apa dia? Rasulullah menyebut hendaklah setiap pagi bersedekah untuk persendian ni, kita sedekah dengan sulama ni, sendi kita ni, tu kita berzikir. Kita duk zikir subhanallah subhanallah, jari kita sendi tu, Allah, kira sedekah, Rasulullah kata. Dan juga setiap bacaan tasbih itu sedekah, setiap bacaan tahmid itu alhamdulillah itu sedekah, setiap bacaan tahlil itu sedekah, la ilaha illallah sedekah, setiap bacaan takbir Allahu akbar itu sedekah, menyuruh berbuat baik dan juga
apa melarang kemungkaran itu sedekah. 2 rakaat solat duha yang dikerjakannya juga dapat membandingkan pahala itu semuanya. Kita bertahmid, kita bertakbir, kita bertahlil. Semua tu bila buat 2 rakaat solat duha tu, maka dia menyamai hak tadi Allah kelebihannya. Ayah-ayah, ibu-ibu, itu yang ada pada sunat duha itu, yang saya bagi penekanan sikit. Selain daripada kita buat sunat rawatib, itu di antaranya dia sebut sunat duha sekurang-kurangnya 2. Kita balik kepada buku kitab tadi, nak berhenti ni. Setengah daripadanya sunat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat, dan sebanyak-banyaknya lagi yang terlebih afdal 8 rakaat. Bermula waktu duha itu, kemudian daripada naik matahari segala hingga gelincir matahari. Inilah lafaz niatnya, usalli sunnatul duha raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Setengah daripadanya sunat 2 hari raya. Wallahu a'lam. Tu nak cerita sunat-sunat lagi, sunat 2 raya lah, kita bincang waktu lain lah. Ni kita malam ni kita baca sunat rawatib dan kelebihan, dan juga sunat duha yang saya petik daripada hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh para ulama untuk kita amalkan. Paling kurang kita yang di ujung-ujung ni, ruang-ruang yang ada, ambillah kesempatan ini, insya-Allah. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita. Semoga Allah sentiasa mengampunkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah menerima segala amal-amal kebaikan kita yang kita lakukan, insya-Allah. Semoga lakukanlah dengan penuh keikhlasan. Jauhkanlah kita ketika kita melakukan ibadat ini daripada perbuatan syirik. Karena Allah kata, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Kita baca tadi 10 ayat awal. Akhir Allah kata, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan untuk dia bertemu dengan Tuhan dia. Siapa dia yang ada harapan untuk bertemu dengan Allah? Hanya ada pada orang-orang yang beriman, yakin dengan Allah, bahwasanya dia pasti akan bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Maka Allah kata, fal ya'mal amalan salihah, maka dia kena buat amal-amal yang baik. Tapi ingat, wala yusyrik, jangan dia menduakan Allah, jangan dia mensyirikkan Allah. Sebab itu lakukanlah segala amal-amal kebaikan kita ini dengan penuh keikhlasan. Semua lillahi ta'ala. Tapi kalau kita buat bukan lillahi ta'ala, maka unsur-unsur syirik sudah berlaku pada kerja-kerja yang kita buat itu. Sebab itu Allah kata, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wallahu a'lam. Pokok ada apa-apa nak tanya ke? Okey lah tu. Okey lah. Kira sunyi tu kira menandakan kata faham semua. Jadi insya-Allah semoga sedikit ruang yang ada ini mengukuhkan kita semua, insya-Allah. Kita tangguh dulu majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman daripada Jawatankuasa MPK ni, di mana pada hari Ahad nanti satu gotong royong akan jalankan untuk nak pencerah laluan jalan sekolah. Jadi bermula hari Ahad 8.30 pagi. Dijemput khususnya kepada ayah-ayah lah yang berkelapangan, insya-Allah, untuk bersama-sama
kita menjayakan program yang telah diatur oleh pihak jawatankuasa untuk Kampung Sentua ni. Ya wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.